Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memperkenalkan saya, Teknologis Azri bin Said, pembangun aplikasi Redstorm, iaitu sebuah aplikasi permainan berkomputer untuk pembelajaran kursus Network Cabling Installation and Management. Sebagai pengenalan, aplikasi ini dibangunkan adalah sebagai platform untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kelas. Antara masalah utama yang saya hadapi kenapa saya ingin membangunkan projek ini adalah kerana kurangnya pelajar-pelajar yang tidak memberikan perhatian ataupun fokus dalam bilik darjah. Yang keduanya, pelajar kurang memahami konsep-konsep teori yang penting di dalam kursus ini, iaitu Network Cabling Installation and Management. Selain itu, keputusan-keputusan peperiksaan yang lepas juga menunjukkan satu penurunan ataupun kemerosotan yang ketara, dan inilah menyebabkan saya ingin membangunkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelajar-pelajar memahami dengan lebih khasnya berkaitan dengan teori. Objektif pembangunan projek ini ataupun inovasi ini adalah untuk yang pertama, saya ingin membangunkan sebuah aplikasi permainan berkomputer bagi tujuan ulang kaji kandungan kursus Network Cabling Installation and Management. Yang kedua adalah untuk memaparkan leaderboard skor masa pengguna dalam menjana laporan prestasi berasaskan skor masa di dalam aplikasi yang dibangunkan. Dan seterusnya, saya ingin membina set-set soalan, iaitu sebanyak lebih kurang 100 buah set soalan yang boleh digunakan oleh pelajar sebagai ulang kaji. Skop projek ini saya sasarkan kepada pelajar-pelajar teknologi maklumat di College Vocational. Bukan saja di College Vocational Miri, tetapi juga boleh digunakan oleh semua pelajar-pelajar teknologi maklumat di seluruh College Vocational di Malaysia. Yang keduanya, ia boleh dimuat turun di dalam website menggunakan laptop ataupun desktop. Spesifikasi minimum lebih kurang RAM yang 4GB ke atas, dan prosesor minimum adalah Intel Celeron ataupun yang lebih tinggi. Tujuan projek ini dibangunkan sebagai sebuah platform pembelajaran kendiri kerana pelajar kurang memberi tumpuan di dalam bilik kuliah. Projek ini dibangunkan untuk membantu guru bagi menarik minat pelajar bagi meminati kursus teknologi maklumat. Dan projek ini dibangunkan untuk membantu pelajar supaya lebih mudah memahami dan menumpukan pada pembelajaran teori. Seterusnya, saya akan membuatkan satu demonstrasi ringkas bagaimana ingin menggunakan perisian ataupun aplikasi ini. Ini merupakan antara muka hadapan utama. Proses login, peserta ataupun pemain perlu masuk dahulu ke dalam permainan ini. Kemudian sebelum peserta ingin bermain utama, mereka perlu melihat dahulu tutorial. Ya, saya juga sediakan tutorial bagaimana ingin melompat, memanjat dan sebagainya, serta misi-misi yang perlu mereka selesaikan bagi setiap level. So di sini saya tunjukkan semua kaedah yang mereka perlu hadapilah. Okey, kemudian masuk kepada level 1. Ini adalah permainan level 1. Ini permainan ini lebih mudah berbanding level-level lain. Setiap level mereka perlu menjawab sebanyak 10 buah soalan sebelum mereka boleh meneruskan ke level seterusnya. Okey, sehinggalah kepada level 10. Setiap level pelajar-pelajar akan diberikan mission ataupun misi untuk diselesaikan, serta mereka perlu menjawab semua soalan dengan betul. Sekiranya soalan dalam mana-mana level mereka tidak dapat selesaikan dengan betul, mereka perlu repeat kepada level tersebut sebelum mereka menjawab dengan betul. Ini bagi menggalakkan pelajar mencuba menjawab semua soalan, 100 soalan secara keseluruhannya, untuk memastikan mereka ingat. So dengan cara ini ia dapat mengekalkan daya ingatan cara panjang. Produk ini ataupun aplikasi ini telah pun saya daftarkan ke MyIPO sebagai satu hak cipta yang di mana tidak ada pembangun lain boleh menciplak ataupun meniru. Selepas saya menggunakan aplikasi ini di dalam kelas, saya juga membuat tinjauan secara soalan-soalan selidik dan saya berikan kepada para pelajar, dan saya lihat impak yang sangat positif, ya. Antaranya, inovasi ini berjaya meningkatkan pemahaman saya terhadap kursus network cabling. 100% setuju, di mana 72.5% sangat setuju dan 27.5% pula setuju.
Inovasi ini meningkatkan motivasi pembelajaran saya. 100% juga setuju. Okey, aplikasi permainan ini membantu saya mengatasi masalah ketagihan gadget dan pada masa sama dapat membantu saya belajar dengan lebih berkesan. Jadi secara keseluruhannya, impak yang saya lihat dalam aplikasi ini sangat-sangat positif. Selain itu, aplikasi ini juga telah mendapat pengesahan pakar, antaranya salah seorangnya adalah Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi College of Vocational Kudat, iaitu Puan Elizabeth Julia. Dan yang keduanya adalah Professional Technologies Malaysian Board of Technologies, iaitu TS Said Muhammad Fauzi bin Said Syazali. Kedua-dua pakar pun juga bersetuju bahawa aplikasi yang saya bangunkan ini mampu memberi satu impak yang positif serta impak yang sangat besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya bagi kursus yang saya ajar. Ini merupakan pencapaian inovasi yang bagi projek ini yang telah pun saya hantar sebelum-sebelum ini, antaranya dalam My InnoCreate, ya, I3DC dan sebagainya. Semuanya mendapat top 5 awards, ya, Gold Award dan macam-macam lagi. Kesimpulannya, inovasi ini dapat menangani masalah ketagihan gadget. Itu paling utama kerana pelajar-pelajar di dalam kelas saya kebanyakannya sangat-sangat ketagihan gadget. Tanpa telefon pintar, mereka sangat-sangat tidak dapat memfokuskan pembelajaran di dalam bilik belajar. Aplikasi permainan ini berjaya mencipta fokus pelajar dalam ulang kaji sebagai persediaan penilaian akhir teori bagi kursus ini. Inovasi ini juga meningkatkan daya saing dalam kalangan pelajar dan akhir sekali, inovasi ini berjaya menarik minat pelajar untuk meminati pembelajaran teori bagi kursus ini. Sekian sahajalah pembentangan saya. Semoga aplikasi yang dibangunkan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, khasnya para pelajar teknologi maklumat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.